Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali ke Podcast Combine, sebuah podcast pendidikan yang diwujudkan di Pusat Pengajian Komunikasi Universiti Sains Malaysia, di mana podcast ni diwujudkan untuk mendedahkan atau berkongsi pengalaman pendidikan pensyarah, pelajar dan juga rakan pendidik dari luar pusat pengajian, ada kalanya daripada industri juga. Dan hari ini satu episod yang sangat istimewa, episod pertama bagi kita panggil season 2 lah, sebab kita dah tutup tahun lepas dengan 8 episod. Yang ini adalah episod yang pertama. Dan episod ni juga sangat istimewa kerana saya ada seorang tetamu yang sangat istimewa juga, seorang yang sangat saya hormati, sanjungi. Beliau berada semasa saya menjadi pelajar dan sekarang hari ini berada di sini bersama-sama dengan saya bila saya dah bekerja di sini, Profesor Madya Dr. Juliana Abdul Wahab, yang sangat berpengalaman. Terima kasih Dr. Ju. Mungkin kamera boleh ke arah Dr. Juliana. Terima kasih sebab sudi hadir ke Podcast Combine bagi episod 1. Walaupun dalam bulan puasa kita tak boleh hidangkan air, tapi Prof. Madya Dr. Juliana sudi meluangkan masa untuk podcast berkongsikan pengalaman pendidikan yang mungkin tak cukup pun 20-30 minit ni. Mungkin kena sejam 2 jam juga, tapi kita cuba Dr. Ju. Sebagai permulaan mungkin Dr. Ju boleh perkenalkan diri Dr. Ju, latar belakang sebagai ahli akademik dan pendidik. Okay. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PM Dr. Saifuddin kerana sudi menjemput saya ke studio pada hari ini. Saya sebenarnya berasal dari sinilah, dari segi pendidikan kan. Yang mana first degree saya adalah di Pusat Pengajian Komunikasi Universiti Sains Malaysia. Tapi ketika tu bangunan ataupun pejabat utama kita bukan di bangunan sekarang di 13 ni. Dia di Sitan, kerana pada ketika saya menjadi student, School of Communication ataupun Pusat Pengajian Komunikasi belum wujud lagi. Dia masih rancangan komunikasi. Tahun berapa tu, Dr. Ju? Saya tak salah, saya dalam tahun 1990 atau 1991. Wow. So dia dipark di bawah Humanities, School of Humanities. So kita menjadi program di situ. So saya mengambil first degree saya. Kemudian saya ditawarkan scholarship di bawah rancangan latihan kaki tangan akademik Universiti Sains Malaysia, dan saya pun melanjutkan pengajian saya ke United Kingdom untuk masters dan juga PhD di University of Glamorgan. Kini dikenali sebagai University South Wales. Ya. Nama lain tukar nama. Saya pun baru tahu hari ini. Macam kita dulu Universiti Pertanian tukar kepada Universiti Putra kan. Betul. So bertukar nama. Kemudian saya kembali dan saya berkhidmat di Pusat Pengajian Komunikasi, dan dah lebih lah 20 tahun lebih dah sebenarnya saya di Pusat Pengajian Komunikasi. Tapi masih kekal muda. Itu Alhamdulillah. Itu yang macam rahsianya apa kita boleh kongsi nanti. Saya panggil Dr. Ju selalunya. Apa ni yang saya pelik aja, masa saya student Dr. Ju muda. Bila saya dah bekerja dah 10 tahun lagi pun muda. Lagi muda tapi sama. Sama. So macam Dr. Ju ni mungkin ada rahsia-rahsia tertentu yang penonton mungkin boleh juga dapat tips nanti kan. Tapi hari ini kita nak fokus sikit tentang pendidikan kepakaran Dr. Ju dalam bidang televisyen dan juga reality TV, radio kan. Mengapa dulunya di awal lah kita berbalik mungkin 20 tahun lepas ataupun beberapa belas tahun yang lepas, mengapa Dr. Ju mula-mula tu berminat untuk menerokai bidang kepakaran ni? Sebab saya rasa berbeza dengan tetamu-tetamu yang lain yang lebih muda, yang penyidik pengalaman Dr. Ju mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya faktor yang mula-mula menyebabkan Dr. Ju memilih bidang kepakaran ataupun nak fokus pada, sebab kadang-kadang kita ni tertanya kan apa yang kita kena kaji, bidang apa yang kita nak kuasai. So Dr. Ju, awal tu apa faktor yang mendorong tu? Dulu komunikasi tu tak ramai orang tahu apa itu program komunikasi kan. Tapi pada penghujung tahun 88, sebab ketika kita mula ada stesen televisyen swasta di Malaysia tahun 1984, ikonnya adalah Wan Zaliha Razzi. Jadi saya ni sebenarnya peminat Wan Zaliha Razzi. Saya kenal. Jadi saya ni peminat Wan Zaliha Razzi. Kemudian saya fikir, kalau nak jadi seperti Wan Zaliha Razzi ataupun bekerja dalam industri di televisyen ni, apa yang saya boleh ambil?
Kan, kemudian saya komunikasi. Kemudian dalam komunikasi tu ada program penyiaran. So disebabkan itu, sewaktu saya memohon untuk memasuki universiti dahulu, memang saya mohon saya dah tak ingat lah, dari choice daripada pilihan saya yang pertama hingga ketiga, sekurang-kurangnya memang saya pilih komunikasi. Sebab saya suka bidang inilah. Dan alhamdulillah kemudian saya dapat masuk ke USM untuk. Jadi dia bermula dengan inspirasi kepada dunia nyata, ikon dalam industri televisyen itu sendiri. Dan sejak daripada tu memang Dr. Ju memang fokus kepada penyiaran itu, khususnya TV, radio dan juga audience audience tadi. Dan bercakap tentang audience tadi ni, dari segi penyidikan dan pengalaman Dr. Ju dah bertahun-tahun dalam bidang ni, bila beralihnya dari satu platform ke platform lain, katakan daripada contohnya TV, lepas tu kita dah beralih, sekarang pun dari dulu pun kita ada audio, radio, sekarang mungkin macam podcast ni ada juga audio podcast. Adakah hasil kajian ataupun pemerhatian Dr. Ju melihat perbezaan dari segi audience tu, dari peralihan audience tersebut? Kalau kita tengoklah trend semasa kan, especially the young ones, kita ada ramai Gen Z. Mereka lebih mungkinlah connection dengan hubungan ataupun preference mereka kepada traditional media seperti radio dan televisyen tu mungkin kurang engagement dari segi situ, kerana mereka lebih kepada social media. Kan, sebab kalau dahulu televisyen misalnya, dia adalah satu medium yang memerlukan perlu hadir di depan televisyen pada satu ketika kan. Tapi sekarang ni bila televisyen pun sudah ada dalam bentuk online, penstreaman dan sebagainya, so kita boleh akses televisyen di mana-mana saja, anywhere, anytime. Betul. Dengan apa-apa device sekalipun kan. So perubahan dari segi situ. Dan lagi satu berkaitan dengan radio juga. Radio adalah medium, kita sebut medium yang buta, a blind medium. Sebab kita hanya mendengar tapi kita tidak melihat. Tak sama dengan TV kan. You need both, memerhati, menonton dan juga mendengar. So dari segi radio juga, mungkin sekarang sebab ada podcast dan sebagainya, internet radio, mungkin trend dia telah menaik lah. Kan, sebab kalau kita nak expect especially lah the young one untuk mendengar radio, mungkin mereka tak mendengar radio sebanyak mungkin waktu saya remaja dahulu kan. So kerana mereka mungkin juga mendengar Spotify dan sebagainya. Jadi mungkin kalau mereka mendengar radio, mungkin di dalam kereta ketika memandu dan sebagainya kan, mereka ataupun yalah mereka pulang ke kampung halaman, waktu mereka berehat, ataupun ada ahli keluarga yang mendengar radio, mungkin mereka mendengar radio juga. Tapi sekarang disebabkan oleh trendnya ialah anywhere anytime. So bila trendnya anywhere anytime with any device, saya rasa young people juga lebih berminat untuk mendengar kembali lah. Macam podcast ni, podcast ini juga boleh di download ataupun di streamkan semula. Dia sebenarnya adalah kandungan audio digital, podcast ni kan, yang boleh diakses di mana-mana saja. Dan saya rasa podcast ni somehow telah memberi nafas baru kepada temu ramah. Sebab tapi less formal lah kan. Less formal, kemudian dia pendek. Betul. Pendek, dan dia juga mempunyai pelbagai genre. Betul. Kalau dulu-dulu kan, kalau kita tengok temu ramah kat TV tu panjang. Betul. Kemudian topik dia agak heavy. Berat. Kalau macam podcast ni kan dia santai. Macam-macam topik, seram malam lah kan. Saya pun antara ni Dr. Ju yang terikut-ikut sebagai penonton dalam podcast YouTube macam Sembang Seram. Sembang Seram. Sembang Seram. Macam kalau macam yang politik kan, yang seperti yang keluar sekejap tu, walaupun kita nampak dia sebagai politik, tapi cara disampaikan tu santai. Betul. So saya rasa ramai orang boleh connect kepada kandungan yang bersifat lebih santai. Jadi transisi dari platform ni sebagai yang kita lihat masa kini, bagi Dr. Ju sendiri yang memang menyelidik dalam topik-topik, dan saya pun tadi bersempat sembang sebelum kita rakam ni, Dr. Ju pun ada geran terbaru dalam berkaitan dengan penstreaman ni juga kan. Jadi adakah
transisi dari platform tradisional kepada sekarang ni adalah satu bentuk yang lebih baik kepada industri media ataupun juga boleh serampang orang kata menjadi satu cabaran kalau mereka tak boleh nak catch up? Sebenarnya merupakan satu cabaran yang besar kepada industri media di Malaysia. Bukan saja industri penyiaran, industri newspaper betul. pun mengalami cabaran Akhbar yang besar. Akhbar dah mengalami cabaran yang besar. Kerana yang kalau kita lihat kewujudan stesen televisyen di Malaysia ni lebih menggunakan traditional punya cara untuk menyampaikan maklumat dan hiburan. Jadi bila ada penstreaman, mereka juga perlu beralih kepada penstreaman. Kan, dan tambah pula ada Netflix sekarang dengan pelbagai cerita-cerita yang menarik yang kadang-kadang tu agak latest kan. So mereka kena compete. Mereka kena compete. Betul. So bila kena compete tu pun bukanlah sesuatu yang mudah kerana nak menghidangkan kandungan yang bermutu, sama dengan Netflix kan. Macam mana nak bagi pilihan yang sebanyak yang ada dalam Netflix, which is not easy. Lepas tu kena cepat pula kan. Kena cepat. Sekejap je. Semalam saya pun baru sempat tonton Dr. Ju filem Banduan. Saya rasa saya macam baru nampak dekat dalam Netflix kan. Saya belum tengok lagi. Baru nampak dekat wayang tu kan. Dah lama juga, tapi sekejap je. Kita setiap minggu tu hari Khamis, Jumaat dah keluar filem baru kan. Mereka selalu update lah kan. itu cabaran dia kerana industri penyiaran kita kena catch up dengan perubahan-perubahan yang berlaku, terutamanya daripada penstreaman yang rata-rata especially young people boleh access kan. Mereka dapat access. Dan kalau kita tengok kan program Dr. Ju dalam tempoh 20 tahun lebih ni di dalam USM sebagai penyelidik, banyak kajian yang telah dijalankan. Antara kajian yang banyak dirujuk oleh pekaji-pekaji dalam atau luar Malaysia adalah kajian Dr. Ju dalam mengenai televisyen dan juga isu alam sekitar tu kan. Dalam topik ni dari perspektif penyiaran sendiri, bagaimana Dr. Ju melihat keberkesanan platform? Adakah platform seperti televisyen berkesan untuk mengutarakan isu-isu yang berat seperti isu alam sekitar? Saya rasa isu alam sekitar ni memang satu isu yang sangat penting. Kalau kita lihat, sebab bila kita kata televisyen tu, kita merujuk kepada satu medium yang bersifat tradisional lah kan. Memang televisyen harus memperkatakan tentang isu alam sekitar itu. Saya rasa itu salah satu daripada tanggungjawab sosial yang perlu ada. Dan pada masa yang sama, disebabkan perubahan masa dan trend cita rasa audience pada ketika ini, especially kalau kita cuba nak dapatkan penonton generasi muda ni, mereka juga harus migrate ataupun go beyond the traditional way untuk menyampaikan maklumat. So dia tidak lagi hanya perlu bergantung kepada televisyen ataupun radio, tapi mereka juga perlu go beyond that. So mungkin social media. Betul. Social media satu platform yang saya rasa hampir kesemua generasi muda mempunyai akses. Dan mereka pun gemar mendapatkan informasi dan hiburan daripada situ kan. So jadi kalau kita nak educate especially young people ataupun public in general, saya rasa penggunaan social media mungkin boleh menjadi satu medium yang amat berkesan. Selain daripada medium-medium tradisional yang disebutkan oleh itu kita perlu mereka perlu teruskan, but on top of that, beyond that, mereka juga perlu untuk mengambil kira peranan social media. Maksudnya tak boleh terpisah lah kan. Tak boleh. Sebab itu dah jadi part and parcel dengan kehidupan generasi sekarang kan. Sekarang especially lah. Kita mungkin nak buat flashback sikit dalam, kalau penonton tak tonton lagi tu, saya nak jemput mereka scroll kita punya episod yang sebelum ni. Kita ada beberapa episod. Ada salah satu episod kita ada pelajar daripada Palestin. Beliau berkongsikan dalam episod 5 ke 6 macam tu berkenaan cabaran peribadi, psikologi. Saya percaya pengalaman
Peramada Dr. Juliana sepanjang 20 tahun yang berbeza dengan pensyarah baru kan, pernah berdepan dengan pelbagai situasi bila menyelia pelajar. Jadi sebagai seorang penyelia berpengalaman dan telah berpengalaman dengan pelbagai situasi ini, pertamanya mungkin boleh kongsikan apakah kita panggil falsafah ataupun mantra lah sebagai seorang mentor, seorang penyelia. Mungkin ini boleh menjadi satu panduan kepada pensyarah-pensyarah baru yang menonton episod ni. Okay, saya mengamalkan polisi terbuka. Oh, pintu terbuka. Dasar pintu terbuka. Bermaksud saya sangat menggalakkan pelajar untuk bertemu dengan saya untuk membincangkan perihal berkaitan dengan tesis ataupun apa-apa isu lain. Kerana saya faham apabila pelajar mereka memilih untuk membuat PhD, ia boleh menjadi satu perjalanan yang sunyi. Jadi apabila saya melihat kepada keadaan itu, saya merasakan saya perlu, I have to be there for them. So saya memang selalu menggalakkan pelajar untuk selalu datang berjumpa dengan saya untuk berbincang perkara-perkara berkaitan dengan tesis mereka, ataupun jika mereka mempunyai sebarang masalah, mereka akan selalu boleh bercakap dengan saya. So saya I'm there. I have all, saya memang selalu cuba menyokong mereka lah dari segi if you need someone to talk to, I'm there. I'm there for you. Itu sebenarnya penting kan. Kadang-kadang saya pun baru dalam cuba menjalani proses sebagai penyelia dan pensyarah ni. Kadang-kadang tu ada masanya kita cuba sedaya upaya untuk memahami pelajar kita tapi dilemanya Dr. Ju pun mengalami, kita pun kadang-kadang ada juga cabaran dari diri kita sendiri sebagai penyelia kan. Betul. Sejauh mana kita nak boleh faham dan sokong mereka tu pun satu cabaran juga. Betul. Kadang bukan dia orang je ada masalah, kita pun. Tapi adalah time bila kita sibuk, dan kita bagi tahu lah, mungkin dalam masa 2-3 minggu ni saya akan sangat sibuk kan. So mungkin kita kata dalam 2-3 weeks ni mungkinlah tak dapat berjumpa dan sebagainya, kita kena reschedule. So kita rasa kita kena perlu ada satu bentuk komunikasi yang macam tu lah, menjelaskan juga situasi kita. Sebab like what you say just now, kita pun ada kita punya own struggles, kita ada perkara-perkara yang kita sendiri nak buat. So I think kita kena communicatekan itu kepada pelajar supaya mereka juga faham. Kita juga ada komitmen lain yang kita juga perlu bertanggungjawab lah. Betul. Tapi as much as possible kita memang akan cubalah support mereka dengan kapasiti yang ada lah kan. Kita dah dapat queue lah pula Dr. Jus, dan habis dah rupanya. Nak habis. Kita punya kru rasa macam baru start 5 minit kan. Itulah. Itu bila setiap kali saya jemput kan, mesti orang tanya berapa lama Saifuddin? Berapa lama? Sebenarnya saya cakap 20 dengar 30, macam lama, dia 30 kan. Lama. Tapi bila kita tengok kru-kru dekat sana dah cakap doktor dah habis dah kan. So kita tak boleh tertinggal ni, sebab yang ni part yang paling ada setengah tu mereka macam teks bagi tu, seronok lah yang kisah seram ni. Sebab dia macam lain sikit, dah macam satu bagi bonus lah pada penonton. Lagi bagi seorang yang sangat dah lama dalam perjalanan Dr. Ju di USM dan mungkin di luar USM pun sebagai pendidik, ada tak satu kisah supernatural ataupun kisah seram yang kisah mistik di bulan Ramadan ni boleh cerita sebab tak takut sangat? Saya tak pernah. Wow. Touch wood, minta simpang, minta dijauhkan. Saya tak pernah alami sendiri, tapi saya pernah mendengar cerita di bangunan ni. Cerita berkenaan bangunan Sitan. Tapi saya sendiri, pengalaman saya sendiri, zaman memang saya tak pernah. Tak pernah. Yang zaman 90-an dulu tak pernah. Zaman saya tu dulu orang minyak lah, orang kidnap orang, tarik masuk van lah. Ya, macam tu. Tapi memanglah kita takut kan bila nak jalan, kita jalan dalam kumpulan sebab kita takut. Dulu kelas kuliah sampai pukul 10 malam. Daripada library, kadang-kadang kita jalan di KU kan. Kita jalan berkumpulan lah sebab kita sangat takut. Tapi so
so far alhamdulillah. Dilindungi. Mungkin ada doa mak Dr. Ju dan keluarga juga. Mungkin saya takut sangat. Mungkin hantu tu kata tak payahlah. Tak payah kacau lah kan. Bagi diskaun. Jadi memang tak ada kisah spesifik. Cuma Dr. Ju pun pernah mendengar. Mungkin yang pernah mendengar yang paling seram tu kisah yang macam mana? Di menjelma ke ataupun yang suara? saya dengar tu pernah ada cerita yang dia berjalan lah dari bukit. Wow. I think dekat area Sitan tu kot. I think lah yang ada bukit nak turun tu. I think dekat situ. Kemudian di bangunan ni sendiri, di 13, di bilik dekan nampaknya. Mendengar bunyi menaik. Dan juga dia pun nak buat tesis kot Dr. Ju. Tolak. Kerusi tolak. Kerusi bergerak. Bukan kerusi tolak, kerusi bergerak. Yang saya dengar lah di atas lah. Di bawah sofa alhamdulillah. Dan Dr. Ju pun lama sebagai esko kan, sebagai timbalan dekan sebelum ni. Jadi ada mungkin nasib baik jugalah tak pernah. Tak pernah, saya pun duduk kat atas tapi sofa. Dekat Alhamdulillah. atas tu memang ni juga kan. Mungkin juga kerana saya takut sangat. Mungkin ketika dia ada, saya pun tak sedar dia ada. Sebab saya mungkin like hantu ke lah. Saya pun tak sedar kan. Betul faham. Baik, kita dah sampai ke penghujung kita punya perbincangan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Peramada Dr. Juliana kerana sudi tampil pada hari ini dan berkongsi banyak juga maklumat tentang pendidikan, tentang penyeliaan dan mungkin insya-Allah tentang kisah seram. Insya-Allah kalau ada lagi kita boleh panjangkan lagi perbincangan ni untuk memberi inspirasi pada penonton di luar sana seperti mana kita punya objektif podcast Combine ni. Dan untuk penonton di luar sana, saya nak jemput sekali lagi lepas dah tonton episod 1 ni, jangan lupa tekan like, subscribe dan juga komen di dalam platform YouTube kita dan juga follow kita punya social media lain. Kita ada Instagram, kita juga ada Facebook Comconnects dan kita juga Dr. Ju, kita pun ada conference di pusat pengajian ni nanti kita minta kan untuk share poster conference semasa saya terangkan ni. Kita jemput juga mereka yang menonton ni. Kalau anda adalah ahli akademik daripada industri sebagainya, kalau nak sertai, jom sertai kita di conference pada bulan November nanti. Okey, sampai di sini saja. Jumpa lagi pada episod seterusnya. Terima kasih Dr. Ju. Assalamualaikum. Terima kasih.